perkongsian berikutnya adalah kita nak melukis kita punya part yang ke-6, iaitu driver shaft. Okey, tadi kita lukis base plate, file, new part, namanya driver shaft. Untuk melukis driver shaft ni kita akan guna shaft punya profile. Yang pertama saya lukis pada XY plane. Okey, saya bina profile. Okey, panjangnya shaft ni 162. Masukkan length dia 162. Okey, kemudian diameter 20. Maksudnya lengthnya 10 lah. Okey. Ke kiri. Okey, 36 32. Maksudnya jarak dia adalah 162 tolak 36 tolak 32. 162 tolak 36 tolak 32. Satu enam dua tolak 36 tolak 32. Okey. Enter. 94. Okey, ke atas. Diameternya adalah 25. Maksudnya bagi 2 adalah 12.5. Jadi 2.5 lah. 2.5. Okey, pastikan dia horizontal ke atas Okey, ke kiri. Ke kiri jaraknya 32. 32. Turun bawah 2.5. Okey, pastikan dia vertical, berwarna biru. Ke kiri 32 lah, 36 dan close 36 Okey, baik. Seterusnya kita bina axis untuk buat shaft. Okey, exit workbench. Pilih arahan shaft. Okey. Okey, di hujung hadapan ada dua chamfer. Okey, chamfer berukuran 1.5. Kita pilih chamfer 1.5, hujung hadapan dan hujung belakang. Okey. Dan yang terakhir kita ada keyhole di sini. Keyhole, jadi caranya adalah okey. Okay, perhatikan betul-betul. Saya lukis pada XY plane. Saya lukis pada XY plane. Ni saya buat kaedah saya tak payah tambah plane. Saya buat pakai plane sedia ada. Cuma nanti teknik semasa kita nak kita nak pad nanti ada teknik dia. Okey, saya pilih elongated hole. Okey, daripada center ni. Buat je bebas. Dia punya R dia adalah 3. R-nya 3. Masukkan 3. Okey, jarak ni tak kisah. Yang penting jarak dia ni 12. Dia terlebih sikit tak apa. Okey, hujung ni sehingga ke center pada elongated hole kita adalah okey, center dia. Okey, daripada center elongated hole kepada sini. Okey. Center, kita ambil point ni sehingga ke base ni. Okey, 12. Okey, baik, selesai. Jadi kita nak pocket dia. Sekarang ni kita punya sketch ni duduk kat tengah-tengah ni. Sedangkan kita nak pad kat atas ni. Jadi tak apa. Tak ada masalah, kita pilih arahan pad. Okey, ianya bermula daripada okey, kita boleh main limit. Limit. Dimension. Nanti kita tekan more. Okey, dia ada first limit, ada second limit. Okey, baik. Saya tekan limit 2 ni. Saya tolak ke atas. Maksudnya nanti limit 2 ni dia akan bergerak ke bawah daripada atas. Daripada atas. Okey, first limit kita adalah okey, titik tertinggi kita adalah 10 mm. Maksudnya first limit lengthnya adalah 10. Dan second limit dia adalah okey, berapa kedalaman dia? Kedalamannya adalah 3.
negatif, kita letak negatif 3. Okey, preview. Oh sorry, bukan pocket. Kita bukannya pad, kita pocket. Okey, pocket. Kita pergi more. Okey, depth dia lah 10. Ini profile dia. Okey. Reverse direction. Okey. Jadi limit 1 ni tinggi dia 10. Limit 2 ni negatif 3. Okey, preview. Okey, selesai. Jadi itunya kita punya keyhole. Salah tadi. Bukan pad tapi ini adalah pocket. Okey, terima kasih.